Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Cik Nom. Jom tengok cara nak buat kek butter orange klasik, kek all time favourite Cik Nom yang sangat gebu, lembut dan moist, bau pula cukup harum. Kek macam ni tak cepat muak tau kalau makan. Okey, jom kita lihat cara nak buatnya. Loyang Cik Nom akan guna saiz 8x8 inci. Lepas sapu butter, kita alas loyang ni dengan 2 helai kertas baking. Untuk kek orange, Cik Nom guna pure butter Anchor jenis salted, diperbuat dari 100% susu segar New Zealand, rasa lemak berkrim, bau pun sedap, tak terlalu kuat atau overpower rasa butter. Jadi rasa orange pada kek kita masih menyerlah. Potong cube dan lembutkan pada suhu bilik. Bahan kering 285 gram tepung gandum bersama dengan 2 sudu teh serbuk penaik. Ayak kedua-dua bahan ni. Untuk buah orange, Cik Nom suka guna orange jenis Navel ataupun Sunkist. Parut kulit guna grater yang halus. Elakkan terkena bahagian putih supaya kek nanti rasa tu tak pahit. Perah ambil jus. Sukat 135 ml jus untuk adunan kek. Dan untuk kek lebih moist lagi, asingkan 70 ml jus orange. Yang ni Cik Nom tapis. Tambah gula dan masak sekejap sampai gula larut. Bahan basah pula, gula caster, 3 biji telur, pastikan pada suhu bilik ya. Sekarang bahagian penting, creaming butter dan gula. Pukul pada kelajuan sederhana tinggi selama 5 ke 7 minit. Masukkan telur satu persatu. Okey, ni boleh masukkan zest atau parutan kulit oren. Tambah 2 sudu besar yogurt asli, pukul sekadar sebati. Sekarang boleh masukkan separuh bahan kering, diikuti dengan semua jus oren. Kemudian masukkan baki bahan kering. Sambung kaut balik atau pukul kelajuan rendah. Sekejap je. Adunan kek oren dah siap. Tuang dalam loyang dan ratakan permukaan dengan spatula. Pastikan oven dah dipanaskan pada suhu 170 darjah Celsius, api atas bawah dan bakar selama 45 hingga 55 minit. Ni dah masak dah. Cucuk-cucuk permukaan dengan lidi biar banyak dengan rata. Sirap orange Cik Nom dah masak tadi. Tuangkan perlahan-lahan atas kek. Tada, dah siap dah. Kek butter orange klasik. Bau tu memang harum. Gabungan rasa pure butter Anchor yang lemak berkrim memang tak cukup sepotong.